Pertubuhan negara-negara pengeksport petroleum OPEC dan syarikat tenaga utama seperti Petronas, Eni dan Aramco sedang memantau situasi konflik Israel-Iran. Datuk Seri Anwar Ibrahim berpendapat bahawa meskipun konflik tersebut tidak semestinya memberikan kesan buruk ke atas industri minyak, beliau berharap ia dapat diselesaikan dengan segera. For now, as I've discussed with Secretary General of OPEC and leading players other than Petronas, Total, Eni, Aramco, of course they are monitoring it very closely, but it does not necessarily affect adversely the industry and price mechanisms. We hope that things can be resolved much earlier. Datuk Seri Anwar berkata demikian kepada media selepas mengadakan perbincangan bersama Setiausaha Agung Pertubuhan Negara-Negara Pengeksport Petroleum OPEC, Hisham Al-Gais bersempena Majlis Perasmian Energi Asia 2025 di Kuala Lumpur pada Isnin. Beliau berkata wujud kebimbangan mengenai penutupan Selat Hormuz yang merupakan laluan penting bagi ekspor minyak serta gas asli secair dan menjadi laluan perdagangan minyak dari rantau Timur Tengah. Perdana Menteri yang turut menyifatkan bahawa tindakan Israel menyerang beberapa negara termasuk Iran sebagai biadab dan ganas menggesa dunia antarabangsa bersatu mendesak rejim Zionis menghentikan serangan agar keamanan dapat segera dicapai di Timur Tengah. Dia tentunya dampaknya membimbang. Pertamanya Teluk Hormuz sama ada menyekat atau tidak. Setakat ini masih ada laluan walaupun ada kebimbangan dari syarikat. Tapi ini soal kesan ekonomi. Tapi yang pertama yang kita harus tahu ini, bagaimana boleh satu negara secara biadab dan ganas menyerang semua negara-negara jirannya. 6-7 negara. Dan sebab itu kita faham mengapa Iran terpaksa serang balas untuk mempertahankan negara mereka. Jadi tetapi apapun kita bersetuju kalau boleh untuk meleraikan dan mencapai keamanan segera. Dan kita ingin menggesa negara-negara Eropah, Amerika, semua negara bekerja untuk memaksa Israel menghentikan dan dengan itu Iran menghentikan segala serangan balas.